Okey, pertama sekali kita akan tanamkan casing 6 inci dan kita akan simin lah. Ni simin kita 10 kilo. Kita akan tanam casing. Kita buat dowsing road di sini adalah lokasi air ya. Jadi kita akan buat boring di sini lah. Okey, ni kita punya equipment Ni kita punya road. Pump kita tapi pump baru lah. Okey. Ni equipment kita. Kita punya sasaran tak dalam 50 kaki je. Sini kawasan memang lembah air InsyaAllah kita akan next video step by step. Sila follow saya dan subscribe subscribe kita punya channel YouTube ataupun TikTok. Okey, itu saja. Okey guys, hari ni part nombor 2 ya. Kita di lokasi Ulu Langat ya, Tuan Fazli. Okey, rumah untuk rumah Semalam kita guna dowsing road, ini lokasi kita lah. Dan kita simin, kedalaman pun sekaki lebih Okey, simin saja tak payah campur pasir bagi dia kukuh kuat. Okey, ini mesin kita 400 kaki. InsyaAllah boleh gali lah. Ni tuan rumah kat Ulu Langat. Ni. Tu nombor telefon kita. Jika berminat boleh hubungi Cik Fadil 013 779 6164. Okey, ni pun kawasan ni pun dah hujan lah. Kita continue dululah. Okey, itu saja. Halo guys. Okey. Ni pump air kita brand Koshin. Made in Japan Koshin 3 inci 2 inci. Ini kekuatan air dia untuk kita nak buat boring air lah. Pakai pump ni kuat sikit, laju sikit. Okey. Okey guys, kita dah get ready Pump Koshin dah get ready. Ini air water return kita 3 inci 2 inci masuk. 3 inci masuk, 2 inci keluar. Okey, mesin semua dah get ready untuk kita buat drilling lah. Okey guys, kita dah mula gali bau 6 kaki. Ni pasir pasir ni menunjukkan laluan air bawah tanah lah, sebab pasir ni berongga. Kita gunakan pump Koshin dengan pump biasa lah. Ada 2 pump situ. Okey. Bau 6 kaki Kita tengok simple maklumat apa kandungan tanah tersebut. Jika ada pasir tu peluangnya insyaAllah cerah. Laluan air bawah tanah lah. Okey. Ini nombor telefon Cik Fadil Jika berminat boleh hubungi. Ulu Langat, Selangor. Halo guys. Okey, kita di lokasi Ulu Langat Belum siap lagi sebab kita ada kecemasan lah. Family Encik Fadil, ibu tercinta sakit. Okey, praktikal. Kita balik ke kampung melawat beliau lah. Okey, ini hari kita nak cerita, kita buat skrin Skrin sepanjang besar ni skrin. Pakai gergaji sebab sini pasir. Kita buat lebih kurang dalam 5 kaki sudah cukup sudah cukup 5 kaki. Ini kita punya casing ini casing 3 inci tak boleh masuk. Soket casing putih pun tak boleh masuk. Kita pakai yang tebal kelas kelas apa ni? Kelas 50 mm kelas 6, kelas 6. Kelas 6 dia tebal kelas 6 tebal Okey, baik punya lah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi continue. Okey guys, sambungan Ni kita pumping test
Air dia besar banyak Alhamdulillah. Kita start pukul 2 tadi, kita pumping test. Tu telaga kita Okay, ni telaga kita. Okay guys. Okay guys, ni sambungan dia kita dah siap dah kat sini. Kekuatan air dia okey lah, cukup lah untuk satu rumah, penggunaan rumah. Pump 45 watt okey. Siap okey, itu saja daripada Cik Fadil. Terima kasih.